stay with me. Mayora kang volta daqui. Caerá mais dentro mais. Hello, good morning. Yelah bu. Cik, buat dia. Boleh kat mana? Okay, batik before start our next journey. We are. Oh. Okay. Malulah jap. 안녕하세요. Azihara is here. Hai. We are. Siapa punya channel? Kita nak pergi Tokyo, budak Kyoto. You guys know? Kyoto dengan Tokyo kalau tempat dekat is actually the same thing. Kita akan keluar daripada rumah ini dan akan pergi menuju ke Tokyo. Kyoto. Kyoto. Ha lah kalau terbalikkan jadi Kyoto. Macam blok macam estetik kan. Comel lah nak dia. Nur mana? Oh, Nur belum ada lagi. Ibu. Masak weh. Hello. Ui. Berhasap. You do. Okay. Yang ambil gambar ibu ayah. 9 darjah Celsius. Oh my god. Sumpah. Jumaat, Isnin, Selasa, Khamis. Oh, kalau dekat Wah, Nur, are you okay? Wow. Hai semua, Assalamualaikum. Ini adalah day 2. We are in Osaka, Japan. Sekarang ni kita akan bergerak ke Kyoto 9. Kita nak keluar dah. Pakai kalau dia mak dah. Hari ni macam keluar lambat sikit because kita nak relax-relax je macam tu. Katia. Yo, scarf. Kita on the way to train station. Sejuk je tangan. Okay. Kita sambung je lagi. Okay, bye. Now kita dekat train station tapi tak tahulah betul ke tak. Oh, salah. Ya Allah. Are you okay? Gila. Sejuk ke? Dia memang dapat kesabaran. Saya nak Kyoland. Kenapa sayang? Perjalanan yang sangat jauh. Now kita dah train station untuk kali ketiga. Sejukan. Sebab di sini kau potong buang lah tak? Alhamdulillah, we safely arrived at Kyoto. Sekarang ni kita nak pergi ke Kimono Rental.
sampai Kyoto. Okay. Wow, penghulu. Now, ada kedai emas. Wow, I love. Dah lah, hon. Tengoknya tu. Okay. Okay. Hello. Okay, now kita menuju ke tak tahu lah. Kalau nak suka beli tu, ayah. She was a fairy. She was a fairy. Kerja korang je lah, aku tengah buruk. Boleh ke? Tak tahu. Hai. Sekarang nak minta jalan sekejap. Okay. Wow, korang kita baru lepas makan tadi. Macam ni. The view, oh my god. Ya. Tak apa, ikut je. So lawa. Oh my god, korang. Wah, lawanya. Nak ambil gambarnya. Okay. Okay. Kita orang plan nak pakai kimono, tapi sekarang pukul berapa? 2. Kimono kena ni pukul 5. Member tengah on. Dapat stroller? Dapat stroller. Nur. Ada nak cuba balik. Tu. Nak capak mata yang besar tu boleh? Apa? Dah kalau. Kimono. Kimono. Sekarang cuaca Sini cak. Boleh kena ambil kimono putih betul balik. 12. Janganlah. Belas. Sejuk lah juga. Boleh lah.
was a fairy. Hai. Astaga. Thank you. Oh yo. Sikit boleh tak? 3 swap. 3 jilat. Cek. Kita kat kedai apa? Lila Kumar Cafe. Nah, kita dekat Lila Kumar. Macam sebut. Lila Kumar. Lila Kumar Cafe. Okay. Nah, pegang. Oh, ha. Thai tadi. Comel ni. Ah, comel ya. Oh, lawa weh. Sejuk ah, geng. Ah, comelnya. Ah. Dia duduk ujung. Ambil gambar. Grave weh. Dia ke? Duduk dengan tu. Bear tu. Muka Nur Salon tu. Apalah tu. Apa dia buat? Dia dah penat tapi dia tak saya buat kita. Dia dah penat tapi dia ikut. Misal tak? Janganlah dia ikut dulu. Nur, dia minum matcha. Wow. Wih, comel. Wih. Wow. Apa kamu itu? Apa kamu ini? Okay. First. Ya, ada ke? Mana satu dah kain? Macam mana ni? Muat ke? 1, 2. Sini lah. 1, 2, 3. Kena tekan. Ah. Dah buat agak mungkin soalan lain sebab hati. Tu adik. Ya, letak ni. Our first time. Kita tadi ke? Ha, itu tadi. Okay. Now kita dah balik daripada Kyoto. Sekarang kita dekat Stesen stesen yang sama tadi masa agak arah siang. mula-mula kita sampai. Apa? Okay. Malam nanti tengoklah kita nak pergi mana. Ya? Tengoklah kaki kita bawa kita ke mana. Okay, and then penat weh. Tak tahulah berapa apa. Daripada mana? Sini. Berapa ni step. Oh my god.
step kita. Sekarang ni 5. Step kita orang dah 8,000. Semua. Siapa yang step kosong tu Alung terbang. Ingat tak? Basuh tangan dulu. So, air basuh Function lah. akan kotor. Tapi dia akan flash juga. Dia gunakan air basuhan tangan kita untuk flush dekat rumah kita. Sekarang kita nak try donut. Mesti donut. Gelilah. Oh, panas. Gula-gula. Dah sampai. No, paling penat. Tak ada ni kita paling penat. Kak yang. Tak. Nanti kena naik tangga balik. Dah sampai ke Okey semua, alhamdulillah kita dah sampai rumah. Dah sampai rumah dengan selamat, alhamdulillah. Penat weh, kaki dengan bahu sakit. Sakit gila. Kita tengah sediakan untuk makan malam. Dan korang tahu tak satu benda yang macam mantap lah. Benda paling mantap dekat sini. Korang nak tengok tak? Sekejap. Benda paling cool Okay, tengok. Okay. Alamak. Korang yang mana tengah makan, korang skip lah part ni. Okay, ni kan tandas. Tandas dia, ni korang nak basuh tangan. Macam mana nak basuh tangan? Yes, okay. Bila ni tempat korang basuh tangan tau. And then, korang boleh flush kat sini. Flush kat sini and air dia akan keluar air yang baru dan bersih untuk korang basuh tangan. And air basuhan tangan korang akan jadi air untuk flush. Itulah benda paling mantap dekat sini. Lagi satu, tandas dia panas. Dekat bila duduk kan, bila korang duduk, tandas dia sumpah panas gila. Macam ni lah tandas dia, just kecil je. Macam ni. And then ni tingkap. Sejuk gila. 1, 2, 3 tisu. Okay, ni lah button-button untuk. Tak ada bidet, korang tekan ni je. Okay, dan tu sahaja. Okay. Tandas dekat Jepun ni. Hari ni kita plan untuk nasi dengan ikan bilis. Sambal ikan bilis yang kita bawa daripada Malaysia. Sebelum tu, jom teman saya cas power bank. Sekejap. Mana adapter ni? Okay. Ni lah. Dia longgar sikit. Biarlah ya. Cocok. Okay. Oh, ini longgar. Korang pandai-pandai lah.
Lama gila. Alhamdulillah selesai. Walaupun longgar kan. Okay. Biarkan dia. Sana dekat bawah. Dia orang prepare for dinner. Ada tangga. Tiga level and ada tangga. Ini like macam bilik apa tah. Tapi ni bersiap gitu. Ni tutup sebab sejuk. Inilah kita orang tukar baju semua. Ni ada aircon. So sesiapa aircon ni dia pasang aircon yang panas, heater. Heater. Tinggi dekat sini. Okay, jap. Okay, and this ialah bersih sangat banyak. Dia bagi banyak gila. Macam ni, dia sediakan lah. Lepas tu ni adalah hair dryer. Okay, nak tahu tak hair dryer ni boleh guna sampai pukul 7. Lepas sahaja pukul 7 tak boleh guna. Sebab dia tak nak bising and ganggu jiran yang lain. And also, lagi satu ialah mesin basuh. Mesin basuh ni pun sama. Hanya boleh pakai sampai pukul 7. And malam-malam tak boleh basuh kain. Sebab dia tak nak bising and ganggu jiran. Okay. Kalau nak full house tour, tengok dekat vlog yang pertama. Day 1 punya vlog dah lengkap dah house tour. Mandi, nak solat and nak makan and tidur. Sebab esok kena bangun awal. So, kita akan buat aktiviti lasak. Bukanlah lasak lah juga kan kita panggil. Oh, tisu dia banyak. Lupa nak bagi tahu. Tisu dia banyak gila. I'm gonna end this vlog here for day 2 in Osaka. Korang stay tuned for day 3. Day 3 sangat best. Because we are going to... Oh my god. Nanti kita bagi hint untuk video next. Okay? Bye semua.